Okay guys, settle beli kita orang punya target. Nak beli inner untuk game kita orang. Kita orang dapat 5 pieces 900,000. So korang rasa berbaloi ke tidak? Kalau rasa berbaloi, tekan like. Kalau rasa tak berbaloi, komen kat bawah. Tulis kenapa tak berbaloi, reason kenapa tak berbaloi. Okay? So kita orang nak jalan-jalan kejap. Nak tengok apa yang ada dekat Dam Market ni. Kalau ada yang berkenan, kita orang belilah. Ini Calvin Klein pun terbalik ni. Just aku nak cerita kat korang, sepanjang aku dekat Vietnam ni, Nha Trang ni, aku tak pernah nampak traffic light. So yang bunyi-bunyi ni memang kenderaan-kenderaan dorang yang dorang horn untuk masuk simpang. Korang nak tengok macam mana dia punya chaosnya jalan raya dia. Jom aku bawa korang tengok. Tengok ni. Sorry. Bisanya awak ni. Tepi. Hari Anilan. Orang ni motor sial. Motor nak lagi jalan dia. Hilang nak lipat aku dia. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni hari day ke-5. Kita nak pergi dinner. Plane tu terbang kan? Plane. Kadang-kadang bilik super dang. Jom pergi bilik kau jom. Yiha. Jom tengok bilik kau. Jatuh cinta memang manis. Ini manisnya. Tengok bilik kau. Ini pahitnya. Jumpa dekat apa tu, hotel Untuk ni apa untuk dinner lah. Ni apa kerja rendam kot ni deh. Ready. Sebab aku malas nak basuh dah. Oh my layar. Oh my layar. Anya. Ready? Today ini. Yes sir. Coklat. Apa? Jadi coklat tak? Coklat tak tu. Coklat. Ini dua. Ini Danish. Kau dari. Kau sabar lagu apa dulu. Ada pisu.
Okay guys, hari ni hari ke-8 kita orang dekat Natrak. So sekarang ni pukul 5 petang. Kita orang nak pergi town. 5.30 kot? 5.30. Kita nak pergi town. Lepas tu kita nak pergi jalan-jalan. Tak tahulah jalan-jalan dekat pantai kot. Ambil nak cari apa? Tadi cakap apa sebab dia dah cakap semua? Tak, bukan cakap apa. Nak cari apa? Oh, saya nak cari JC. Haris nak cari apa? Cari apa? Hari ni cari makan lah. Cari makan. Dah muak makan. Tak nak cari apa? Cari makan KFC. Yin, kau nak cari apa? Aku ikut sebab kau lambat kan? Okay. Jad, kau nak cari apa? Cari baju Neymar. Dah tak nak Maldini. Maldini bagi aku. Berada yang cari apa? Cari perempuan. Terbaik tu. Tapi terang sangat. Kau tona. Ush, tak boleh kan? Gila babi kan Tona ni ha? MU Cantona Scan QR lah bro. Di mana? Oh, Nak pakai kad kan? Dia Cantona Kuantan ni. tu dia. Ya, kita tu. Oi. Q Mai. Today we gonna cross the Natrang Cross. Dia orang reply kita Iman tadi. No, okay. Wah, helmet oi. Tidak. Hei, kedai but oi. Tengok jom. Jom. Meh, rasa. Kau. Ni kasut budak nombor 10. Kasut budak nombor 10 ni Natrang. Ni S8. Boleh ni okey. Apa ni? Lepas duit. Ni balon dia. Biasa ini. Jangan angkat. Kau caca menang. Okey. Ya, aku keluar dulu. Asal? Ya. Kopi. Kopi? Tiga kopi lah. What's in Vietnam? Cek. Kerja rumah sudah saya kerja. Sok obi si Tafiq. Saya tahu. Ui, bapak besar. Nak Besar elok. Besar elok. Siap pula. Angkat. Ni motor. Ni. Kita tak buang main. Berapa duit? Ni tengok kalau orang luar dia harga ni. Tu dia tak tahu. Dia kalau Kelantan dia murah sikit. Anda kata bisa jom.
Alhamdulillah guys, layak ke final. Brother ni ada buat mistake sikit lah, tapi okey lah. Banyak kena improve. Yeay, final. Yes. So kita punya final hari Ahad ni macam Chelsea lawan Bayern lah. Yes. Mesti Chelsea menang je. Drop man. So hari ni tadi kita dah layak ke final. So malam ni kita nak pergi jalan-jalan. Kita celebrate. Kita pergi jalan-jalan. Kita pergi jalan-jalan. Kita maybe nak pergi night market. Yes. Nak cari barang-barang kita beli. Yes, kita nak beli barang-barang untuk kenalan kita orang dekat Malaysia. Okay. Nanti aku tunjuk bising lah teman. Nanti aku tunjuk kat mana jalan dia. Okay. Buat macam ni. Stay tune. Yeah. Ni brother, how can I be homophobic? Budak kuasa tangan jadi siap. Woi. Gila babi labah ni. Dah apa sedap gila babi ni. Ini dia. Oh dia dribble. Hari tu Syahid Owen nak sandar ni. Benda batu ni batu tengah ni. Owen. Dia dulu. Ni kita main mana? Night market. Kita main tengok sneaker tak? Tunjuk sneaker. Lekonat sneakers. Francis. Masuk je lah. Bonjour. Do you wanna be sneakers? Lawa pasal sneakers dia. Tapi tu lah Kang Isha pun boleh dapat. Double tu Nike tu. Kang Isha pun boleh dapat. Cuma Okay. harga tu kat sini murah. Contoh kita ambil kat sini lah. Contoh kat sini $1,400. Dalam itu kan dalam 100 lebih 200 lebih situ harga. Mungkin sebab di sini murah je, tapi tak pastilah yang sini ori ke tak ori. Group Taylor ada. Kan? Group Taylor ada. Smart. Drogba? Do you want to be a sneakers? Solomon. Main dan pekat lah. Ni bukan dah minum. Ni baru je sampai. Baru ambil. Sangatlah sedikit. Dia banyak tu. Yang suka pekat.